Macam biasalah. Lepas hujan, kita pergi kutip buah durian. So, buah ni kau nampak kecil tau. Ini kalau belah ni, masak ni, nampak sini. Kan? Nampak kecil je buah-buah ni. Tapi, dia punya rasa dia memang padu lah. Okay? Memang padu. Jom, kita buka. Kau tengok macam mana rupa dia. Jom. Ini durian dekat V-Farm ni. Okay. So, kita buka buah durian ni, kita tengok macam mana. Kau nak kopi yang besar ke, kau nak kopi yang kecil? Okay, ni. Kita kopi yang kecil dululah. So, tengok ni. Ini dua kahwin. Memang sedap ni. Okay, kita buka yang kecil. So, saya gunakan pisau ni. Pisau ni, kalau korang jenis kaki camping, okay, dia boleh jadi 2 in 1. Jadi gunting boleh, jadi pisau pun boleh. Longgarkan suhu kat sini, keluarkan dia jadi pisau. Nampak? Okay, kita nak buka buah mana tadi? Buah ni So, tengok kita buka. Kita congkel dia kat sini. Nampak kecil. Tapi padu isi dia. Ini mesti kesep ni. Mesti kesep ni kau nak biji dia. Bismillah. Nak biji dia. Kesep, babe. Ni. Memang sedap lah ni. Serius aku cakap kau. Memang sedap. Dia nampak kecil tau. Kadang-kadang bila kau nak beli buah, kau jangan pilih buah besar sangat. Buah kecil ni kadang-kadang lagi sedap daripada buah besar. Semua kecil-kecil biji dia. So yang ini gunting ni memang function. Kalau kau pergi camping kan, tak payah bawa banyak-banyak. Pisau, gunting semua boleh pakai ni. Nampak ni? Saya nak potong pakai gunting ni. Tadi saya buat pakai pisau. Sekarang ni saya nak potong pakai gunting. Tengok ni. Ni nampak saya potong ni dahan ni. Bukan kecil ni, dahan ni besar ni. Tengok, saya potong. Ada buah pulasan. Kita makan buah pulasan pula. So, gunting ni, kalau korang nak, saya letakkan dalam beg kuning 2 in 1. Boleh jadi pisau, boleh jadi gunting. Saya letak dalam beg kuning Assalamualaikum.